Punya Allah kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, Allah kata pada kita dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat, Innallaha wa malaikatahu sallu 'alan nabi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat puji Nabi, selawat pada Nabi. Sebab itulah puji Nabi ini penting, syaratnya wajib. Kerana apa? Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit baju di waktu malam, tiba-tiba lampu terpadam dan menyebabkan jarum terjatuh, sehingga Aisyah mencari-cari dan tidak menjumpai jarum itu. Masa itu tiba-tiba masuk Rasulullah daripada pintu, terus mengangkat lampu dan mengangkat wajah baginda, maka bercahaya teranglah seluruh bilik pelusuk itu sehingga menjumpai jarum yang telah terjatuh tadi. Maka berkata Aisyah, wallahi, demi Allah, tiada Tuhan yang kusembah melainkannya. Sesungguhnya wahai Rasulullah, wajahmu terang bercahaya. Tuan-tuan, wallahi, demi Allah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya engkau ya Rasulullah lebih mulia daripada ibu dan ayahku. Tiba-tiba Nabi berkata, kata Rasulullah SAW, malanglah, rugilah bagi mereka yang tak dapat tengok wajah aku. Maka Aisyah terperanjat, wajah yang begini bercahaya, yang beliau berkata, wallahi, demi Allah, dan sungguhnya engkau ya Rasulullah lebih mulia daripada mak dan ayahku. Tiba-tiba Nabi kata, ada orang yang tak dapat tengok wajah Nabi. Tuan-tuan, anak-anak, tiba-tiba Nabi berkata, ada orang yang tak dapat tengok wajah Nabi. Aisyah bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi ulang lagi sekali, malang dan rugilah bagi mereka yang tak dapat tengok wajah aku, kata Rasulullah. Aisyah tanya, siapa? Anak-anak, maka jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika namaku disebut di sisi mereka dan dia tidak menjawab, membungkam, senyap, tutup mulut rapat. Sedangkan disebut nama Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, dan Allah sebut, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, puji Nabi, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah berfirman dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Allah Rabbi, Nabi itu, Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu aula bil mu'minin. Allah tak sebut bil Islam, bil ummati Islam, Allah sebut bil mu'minin. Kalau orang tu beriman kepada Allah, dia akan utamakan Rasulullah. Bil mu'minin min anfusihim, daripada diri mereka sendiri, diri dia sendiri, bukan kira nak kira untuk diri dia, utama Nabi. Maka satu ketika Umar Al-Khattab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi segala-galanya kecuali diri aku. Nabi kata, wahai Umar, jangan kata macam tu, sebut macam ni, sesungguhnya aku mencintaimu ya Rasulullah mengatasi melebihi segala-galanya, termasuk diri aku, engkau yang paling aku cintai. Maka Nabi jawab, baru benar, baru sempurna, baru benar imanmu. Allah Rabbi. Tentunya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak sekalian, hidup ini penting, hidup ini bermakna. Islam itu merupakan agama yang benar. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi melainkan Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Ta'ala agama Islam. Maka sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda, man tamassaka bisunnati, barang siapa berpegang kepada sunnah aku, berpegang yakni beramal dengan sunnah aku, inda fasada ummati, ketika umat tengah rosak, umat ketika itu rosak, tak peduli tentang sunnah, tentang adab Nabi, cinta Nabi, akhlak Rasulullah macam mana, pemimpin yang akhlak Nabi macam mana. Yang anak-anak datang kursus ini, kursus kepimpinan pelajar ini, maka
barang siapa man tamassaka, berpegang kepada bisunnati, sunnah aku, inda fasadu ummati, ketika zaman kerosakan umat, falahu ajra mi'atin syahidin, baginya pahala 100 pahala syahid. Wa fi riwayatin falahu ajra mi'atin, wa fi riwayatin falahu ajra syahidin. Pada riwayat yang lain disebut 1 pahala syahid, pada riwayat yang pertama 100 pahala syahid. Maknanya anak-anak sekalian, cinta Nabi ini, fattabi'uni, ikut Nabi ini bukan sekadar pada lafaz mulut sahaja, pada hati dan pada perbuatan kita. Sebab itulah duduk-duduk kita ni banyak mana kita amal dan ikut Nabi, sunnah Nabi, akhlak Nabi, perbuatan Nabi, cakap cara Nabi, ikuti kehidupannya, ada usaha untuk nak ambil wajah Nabi, perwatakan Nabi itu pada diri kita. Bukan kita mengambil contoh daripada orang-orang lain daripada Islam, seperti kita buat rambut yang bukan-bukan. Sebenarnya itu bukan akhlak Islam, bukan contoh Islam. Kita ikut kepada sambutan hari jadi, kita pacat lilin, itu bukan. Kenapa? Satu ketika di zaman Nabi Musa AS, seorang sahabat Nabi Musa AS pergi berdakwah kepada satu tempat, satu kampung. Maka orang kampung berkata, wahai Tuhan, kami tak akan masuk agama Islam, agama Tauhid ini selagi Tuhan tak tunjuk mukjizat Nabi Musa. Apa dia? Hidupkan orang mati. Maka kata beliau, aku bukan Nabi, aku cuma sahabat. Maka kata mereka, tidak, kami nak tengok mukjizat Nabi. Kalau begitu tidak mengapalah, akan cuba minta kepada Allah. Maka sahabat Nabi ini solat 2 rakaat dan minta kepada Allah supaya dihidupkan orang yang mati dalam kubur itu. Maka atas kemuliaan mereka di zaman itu, amal mereka tinggi kepada Allah, hubungan dekat kepada Allah, ma'rifatullah itu sungguh tinggi, doanya mustajab, Allah makbulkan, dan bangunlah orang yang mati dan kubur ini. Bila bangkit daripada kubur sahaja, perkataan pertama yang disebut oleh orang yang mati tadi, tuan-tuan, dia kata apa? Dia tak sebut perkataan-perkataan yang kita mungkin jangka, Allahu Akbar ke, atau perkara lain. Disebut kata yang pertama, dia kata apa? Dia mengkit-mengkit dari kubur dengan dia kata, untaku, mana untaku, mana untaku. Kalau Allah ni kita kata, mana mus aku, mana BM aku, mana kereta Inspira aku, mana kereta BM aku, mana rumah aku, mana banglo aku. Allah Rabbi. Dia mengkit, mana untaku, mana untaku. Sebab apa? Kata orang yang hidup orang kampung ni kata, Tuhan, sesungguhnya orang ini masa hidupnya dia sibuk dengan untanya, pergi kedai basuh, pergi kawal, dia polis kereta dia, polis unta dia, dia pergi kerja, balik kerja, dia sayang unta dia ni. Ini kenderaan dia, kenderaan hidup dia. Maka kata sahabat Nabi ini, antum, anta, kata dia, anta, kamu, ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Apa yang kamu cintai di dunia dahulu, kita utamakan pada hidup kita. Rumah kita, kedai kita, azan, solat, kita tak peduli. Maka kita akan bangkit dengan apa yang kita cintai. Jika kita cinta, seperti mana seorang Arab Badawi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Kiamat bila? Nabi tanya, apa yang kamu buatkan? Apa kamu buat amalan persiapan untuk kiamat? Amalanku solat sunat pun tak banyak. Dia tak kata aku tak buat solat sunat. Dia kata solat sunat, amalan sunatku pun tak banyak. Amalan sunatku pun tak banyak. Solat-solat lain pun, solat apa, puasa-puasa sunat pun tak banyak. Tapi buat, bukan tak buat, teman tak banyak. Cuma aku, ya Rasulullah, aku cinta ilmu dan cinta Allah. Maka Nabi kata, man anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Antum ma'a man ahbabtum, nahnu ma'a man ahbabna, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebab itulah kita hidup ini jangan sampai kita tinggal Allah, karena Allah menyediakan hidup ini untuk kita. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu untuk manusia, dan Allah cipta manusia, kata Allah, aku cipta kamu untuk aku, kata Allah. Maka janganlah
Ketika kamu gunakan nikmat yang aku bagi untuk kamu ni sampai kamu lupa aku, kata Allah. Apa buktinya? Qala Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Anak-anak, kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah anak isteri kamu, keluarga kamu solat, pengikut kamu, umat kamu, rakyat kamu solat. Wastabir 'alaiha, sabar. Nak solat ni sabar, jangan gopoh. Imam tak rokok lagi, nak rokok dah. Imam tak mangkit intiqalat takbir tu astagfirullah Allah liman hamidah, makmum mangkit dah, jangan. Imam tak rokok, tak sujud lagi, kita rokok dah, jangan, sabar. Solat dengan sabar. Kerana apa? Solat ini kita menghadap Allah, berimamkan imam, kita sabar solat dan tenangkan jiwa kita, sabar solat. Dan kata Allah Ta'ala, perintahkan keluarga kamu, anak isteri kamu, pengikut kamu, murid kamu semayang solat dan sabar, sebab la nas'aluka rizqa, nak kalut pi mana, nak pergi cari rezeki tu kalut pi mana, mai semayang dulu. Kerana kami tak suruh kamu buat rezeki pun, kata Allah. Aku tak suruh kamu cipta ikan sekong pun, aku tak suruh kamu buat nasi sebiji pun. Yang duk kalut duk pergi cari rezeki tu sampai tak mai semayang, dan dah dulu nak pergi kerja, nak pergi sekolah, nak pergi tuition, nak pergi main sampai tak semayang. Sebab apa? Nahnu narzuquka, sesungguhnya kami yang buat rezeki, kata Allah. Sebab tu Syekh Ibn Atha'illah kitab Hikam, beliau berkata, sesungguhnya Allah buat rezeki untuk hamba ni, Allah tunggu hamba pergi makan, tak perlu duduk sehati sampai kerja sampai tak main semayang. Sedangkan betapa asalnya Allah SWT menjadikan rezeki ni untuk hambanya, menunggu hambanya datang ambil sahaja. Tapi jangan sampai lupa ke aku. Seperti itu kata Allah dalam hadis kursi, ya abna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, berkhidmatlah kamu ke aku, kata Allah. Berkhidmatlah kamu kepada aku, sesungguhnya aku suka, aku cinta orang yang berkhidmat ke aku, kata Allah. Maka aku kan berkhidmat kepadanya. Seperti Allah sebut pada hadis yang lain, ya abna Adam, unfik alaika, wahai manusia, berinfaklah, unfik alaika, aku akan infak pada kamu. Petaratu, Allah punya bagi jaminan. Buat baik, Allah bagi balik, jangan susah hati. Allah bagi jaminan akan rezeki ini untuk kita. Baik itu anak-anak sekalian, sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Insya semalam kan? Semayang insya semalam, Imam kita baca surah Ar-Rahman. Allah Rabbi, Allah sebut pada kita Ar-Rahman, Rahman Allah yang melimpah-limpah. Anak-anak dengar baik-baik. Kan kamu pergi sekolah awal pagi, tak sempat pergi masjid subuh, kuliah, tak dengar. Waktu ini peluang kita dengar, ada kursus kita 2 hari 3 hari ini, ambil peluang, jangan tidur. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, yang melimpah-limpah. Ingat tuan-tuan, kita duk pergi cekal, duk pergi cari rezeki itu Allah punya. Duk kalut mana, tunggu, sabar. Bagi masa kepada Allah untuk solat dan sujud dengan sebaik-baik sujud. Sebab apa anak-anak? Ar-Rahman 'allamal Quran, Allah ajar kita dengan Al-Quran. Mulianya kita dengan adanya Al-Quran. Man kana yuridul izzata falillah al izzatu jami'a. Orang siapa nak mulia, maka bagi Allah lah semua kemuliaan itu semuanya. Orang siapa nak mulia, bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kemuliaan itu ada kepada Allah, bukan ada pada harta. Adanya kereta besar kita mulia, adanya rumah besar kita mulia, ini pangkat besar kita mulia. Tidak. Ilahi yas'alu kalimat thayyib, naiklah kepada Allah kalimah-kalimah thayyibah. Kalimah-kalimah thayyibah, percakapan yang mana ianya merupakan puji-puji Allah, naik kepada Allah, bukan cakap-cakap kosong, bukan semang-semang kosong. Wal amalu soleh yarfa'u, dan amalan soleh
diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana nak mulia anak-anak dengan Al-Quran, dalam satu hadis tentang bab tahajud, Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam mafhum hadis baginda, bacalah 10 ayat daripada Al-Quran, akan diberi balasan dengan 1 qintar. Baca 10 ayat daripada Al-Quran dan diberi balasan dengan 1 qintar. 1 qintar itu, 1 qintar ini yakni 1 hasanah, melebihi dunia dan alam semesta ini. Dan pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada hambanya, bacalah dan naiklah. Saya pertama kali jumpa hadis ini, saya sangat teruja sampai sekarang, menyebabkan hadis ini menjadi keterujaan saya dan satu rangsangan yang mendorong saya untuk terus. Apa maknanya? Anak-anak, dengar baik-baik, jangan lena. Kata Allah, bacalah tuan-tuan, bacalah dan naiklah. Sesungguhnya darjatmu terhenti di mana bacaan terakhirmu berhenti. Dan peganglah, kata hamba, di mana tangannya berkata, hanya engkau yang tahu wahai Allah. Bukan maksud peganglah, jawab Allah, peganglah kenikmatan dan keabadian ini. Tuan-tuan, pernah tak naik bangunan tinggi-tinggi, naik lift? Kalau kita tekan tingkat 10, lift tu berhenti tingkat 10. Tekan tingkat 12, lift tu berhenti tingkat 12. Kalau kita tekan lift tingkat 20, lift tu akan berhenti tingkat 20. Di mana lift tu berhenti, di situ tempat kita berada, darjat kita berada. Maka tuan-tuan, lagi baca ayat Quran, lagi banyak baca, tak mana kita berhenti, tak tu darjat kita akan berada. Dia baca lagi daripada suratul Fatihah, suratul Baqarah, suratul Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Dia baca sampai surah An-Nas, khatam Quran. Masya Allah, darjatnya tinggi. Maka bila mana orang itu baca Iqra, saya ambil pen marker kat anak murid saya merangkak kat lantai, saya buat bulat, saya buat satu tepi lantai tu, bucul satu. Kalau dia, saya kata kalau tak baca langsung Quran, saya ambil pen marker, saya merangkak atas lantai, saya tulis atas lantai kosong. Kalau dia baca Quran, saya ambil kerusi, saya panjat, tulis kat shilling tu. Ni whiteboard, saya angkat kat shilling, tulis kat shilling. Tinggi darjat dia buat tangga sampai atas. Tuan-tuan, jadi bila datang ke masjid, anak-anak baca Quran dan jangan sembang. Guna masa, bagi masa kepada Allah, berzikir kepada Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Darjat ini diangkat. Bila kita baca Al-Quran, diangkat darjat. Sebab kata Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat akan datang, Al-Quran ini akan datang kepada kita, beri syafaat, syafi'an li ashabi. Dia akan bagi syafaat kepada siapa? Kepada tuannya. Siapa tuannya? Orang yang baca Quran. Siapa tak baca Quran, dia tak dapat syafaat. Kerana sesungguhnya Allah membandingkan kemuliaan Al-Quran. Kata Allah, sesungguhnya kemuliaan Al-Quran seperti mana kemuliaan aku dengan makhlukku, Allah Rabbi. Tuan-tuan, yang kita buat tak kisah, tak ambil Quran, tak baca, tak pegang selai ni, tuan-tuan, maka kata Allah Ta'ala, kemuliaan Al-Quran ini seperti mana kemuliaan aku, kata Allah, dengan makhlukku. Mulia tak Allah dengan kita? Allah Maha Azim, Maha Karim. Kita, kata Allah Ta'ala, wahai hamba aku, wahai manusia, berkhidmatlah kamu kepada aku. Aku suka orang yang berkhidmat kepada aku, dan aku akan berkhidmat kepadanya. Sesungguhnya, kata Allah, kamu tak tahu sejauh mana dosa yang kamu buat kepada aku pada masa yang lalu, dan dosa yang akan datang. Kamu tak tahu lagi dosa kamu buat ke aku dulu tu macam mana, dan yang akan datang tu macam mana. Dan sebab itu kata Allah, jangan lupa aku. Sesungguhnya kata Allah, aku suka, aku boleh lakukan kepada kamu ikut suka aku. Aku berhak untuk buat apa saja pada kamu, kata Allah Ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala, sembahlah aku, kerana sesungguhnya kamu hamba aku yang hina, dan Tuhan yang maha mulia
aku, kata Allah. Maka kata Allah Ta'ala, wahai manusia, sekiranya saudara kamu dan orang yang mencintai kamu dapat mencium, dapat bau dosa-dosamu, seperti mana aku tahu dan cium, aku tahu dosa-dosamu, sudah pasti mereka akan lari jauh daripada kamu semua. Allah Rabbi, sesungguhnya dosamu setiap hari semakin bertambah-tambah, sedangkan umurmu semakin hari semakin pendek, singkat, sejak ibumu melahirkan kamu. Maka tuan-tuan dengar yang ini, wahai manusia, sesungguhnya keadaan kamu sangatlah gawat, lebih daripada kapal yang karam di lautan dan dia pulang ke daratan menaiki sampan kayu yang kecil, dipukul ombak yang menggunung. Kita nampak macam tu dah gawat. Kapal dipukul ombak, karam tengah laut, pukul ombak, naik perahu kecil balik ke darat, dipukul ombak yang menggunung. Kita anggap itu sangat gawat, sungguh gawat. Tetapi kata Allah Ta'ala, sesungguhnya keadaan kamu lebih gawat daripada itu. Apa dia? Orang yang berdosa sebenarnya keadaannya gawat daripada kapal yang karam tu. Tapi sebabkan kita tak tahu, kata Allah Ta'ala, Allah nak tengok kita ni, Allah kata, perhatikanlah, akuikanlah, mengakulah dosamu dan kesilapan-kesilapanmu, dan kata Allah, perhatikan semula, semak balik amalanmu. Disebabkan kita tak tahu, umur dah 60, 70, kita masih berasa tak bimbang, rehat lagi, kita masih tidur lagi. Sedangkan kata Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala, dia kata pada Husain bin Ziyad rahimallahu ta'ala, sambil pegang tangan Husain, wahai Husain, sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam, dan Allah akan berfirman kepada hambanya, dustalah kamu wahai hamba aku, muhung, kata Allah, kamu kata kamu cinta kepada aku, tapi bila tibanya malam, bila malam tiba, kamu terus tidur lena. Allah Rabbi. Sedangkan Allah kata pada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabb buka maqaman mahmuda. Allah kata pada sebahagian malam, tunaikanlah bangun solat tahajud. Wa minal laili fatahajjud bihi nafilatan lak, pada sebahagian malam bangun solat tahajud sebagai amalan tambahan, nafilah, amalan sunat tambahan. Anak-anak, sebab tu bila mai awal tadi, subuh kita lewat, kena berapa tu Imam? 6 tubuh kita 6.18 kan? Maka mai awal ke 5.30, 5.40 nak buat solat tahajud ada. Lepas tu Ustaz kata, anak-anak jangan duduk, bangkit buat solat tahajud lagi. Dan solat tahajud 2 rakaat itu lebih besar daripada dunia dan alam semesta ni. Yang nak pergi mengaji lagi ni, solat tahajud ni penting. Solat taubat dan buat witir, dan lagi buat tahajud 2, taubat 2, 4, witir 1, 5. Jangan main nganga tunggu lambatnya azan ni, subuh lambat kita mana, sembang. Jangan duk sembang borak, kemudian buang tinggal tepi lu, masuk masjid bagi masa kepada Allah. Kata Allah Ta'ala, wahai manusia, sesungguhnya aku memandang kamu dengan kesihatan. Allah pandang kita anak-anak dengan kesihatan. Dan kata Allah, aku tutup dosa-dosamu. Allah tutup dosa-dosa kita. Maka kita yang hamba ni, yang duk pergi buka dosa saudara kita, sebab Allah duk tutup dosa kita, kita pergi buka pula. Masya Allah, kalau kita buka dosa orang lain, memang kita tu zalim, memang kita tu keji. Sebab apa? Allah Rabbul Alamin tutup dosa-dosa hamba. Sedangkan kata Allah, aku tak perlu kamu pun. Tetapi sebaliknya kamu memandang aku, kamu pandang aku dengan penuh berhajat, tapi kamu terus buat dosa, sedangkan kamu perlu aku. Anta ghaniyun, anta fakhirun ilayya, kata Allah. Dan satu hadis yang lain, anta, kamu, kita fakhir, miskin, kita perlu Allah. Sedangkan Allah, kata Allah, ana
ghaniyun anka. Aku kaya daripada kamu semua. Aku tak perlu kamu pun. Anak-anak, sebab tu Allah kata pada kita surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, in ahsanta li anfusikum wa in asata falaha. Siapa buat baik, kebaikan tu untuk kamu. Siapa buat jahat, kejahatan tu kamu yang tanggung. Sadaqallahul azim. Maka kebaikan yang kita buat amal ni bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Kalau kita tak beramal, kita tak dapat apa-apa. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat kebaikan, kebaikan itu untuk kamu. Maka kata Allah Ta'ala kepada kita, wahai manusia, sampai bila kamu nak memujuk? Tuan-tuan, Allah kata pada kita, sampai bila kamu nak pujuk? Pujuk siapa? Nak pujuk Allah. Ya Allah, panjanglah umur aku, bagilah murah rezeki aku, panjang umur aku, bagilah aku sihat. Dan Allah sihatkan kita, Allah panjang umur kita. Tapi kata Allah, kamu terus mengejar dunia, sedangkan dunia akan binasa. Masih juga tak nak main semayang, masih juga tak usaha untuk dekat kepada Allah, dan kamu ketepikan akhirat. Padahal akhirat tu akan kekal selama-lamanya. Nak beramal pun tangguh dulu, tangguh. Sebab itu kata Syekh Ibn Atha'illah dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Atha'illah rahimahullah ta'ala dalam kitab Hikam, kata beliau, ihalatukal a'mala ala wujudil firaqi min ru'unat nafsi. Kata Syekh Ibn Atha'illah dalam kitab Hikam, ihalatukal a'mal, kamu menangguh-nangguh amalan, tangguh nak buat amal. Kata Syekh Al-Buti, amalan tu bermaksud perkara-perkara agama. Nak buat ibadat, nak berzikir pun duk tangguh. Bila nak zikir, nak selawat, nak baca Quran pun tangguh lagi. Nak buat sembahyang sunat, nak buat tahajud, bila? Dah tua dah. Nak baca Quran, nak khatam Quran, bila nak khatam? Kita dah berumur dah. Nak sembahyang jemaah 5 waktu tak tinggal, bila nak start supaya kita tak dengan jemaah? Bila? Kita dah tua dah. Kita nak tunggu, nak kerja sampai kita ke tepi agama, ke tepi solat. Kita sibuk kerja, semayang ujung-ujung. Bila nak bagi masa kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Bila? Anak-anak dah habis main semua baru pergi semayang? Jangan. Bagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi masa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena berkata Syekh Ibn Atha'illah, jangan kamu sesungguhnya menangguh-nangguh kepada amal bagi menanti suatu masa yang lain, pada masa yang lebih baik. Konon tunggulah aku pencen sikitlah, tunggu aku cuti nantilah, tunggu aku sihat lah, tunggu ada masa free, tunggu balik rumah lah, baru nak baca, baru nak buat amal, baru nak buat ibadat, baru kita nak semayang benar-benar, nak bangun dan sebagainya. Tunggu bulan Ramadan lah, kita nak buat program Qiyamul Lail ke apa, tunggu ada aktiviti program masjid buat ajuran lah, baru kita buat semayang tahajud, amal-amal. Nak tunggu sampai bila? Menunggu-nunggu satu masa yang lain untuk beramal, anak-anak. Maka kata Syekh Ibn Atha'illah rahimahullah ta'ala, itu suatu tanda kebodohan yang menguasai jiwa. Bodoh namanya. Nak tunggu beramal ni bila? Nak tunggu beramal kepada Allah ni bila? Sesungguhnya, saya sebut semalam pada sahabat saya, kalau kita ada handphone, handphone ni milik siapa? Kita kata milik saya lah. Kalau milik anda, sayang tak? Contoh, kalau kereta ni milik siapa? Ni kereta saya, ni kereta saya, contoh. Maka kereta tu kita akan jaga, kita akan basuh elok-elok, kita jaga dia. Kita takkan biar dia kotor. Sebab itu barang saya. Maka kita takkan biar barang kita rosak. Kalau pergi rosak, kita pergi repair. Kalau orang budak pergi calak kereta, marah, ayah apa dia calak kereta ni? Pergi jauh. Kita kata macam tu. Habuk kereta kita kotor sangat, kita pergi basuh kereta, pergi polish lagi. Barang kita, kalau adik-adik kita main handphone kita, kita marah, jangan main barang akak ni rosak nanti. Sebab tu barang kita, milik kita. Dan tuan-tuan, kita milik siapa? Kita milik Allah. Allah Ta'ala sayang pada kita. Allah lebih sayang kepada kita daripada kita sayang harta kita. Mak sayang kita, Allah sayang kita 70 kali ganda daripada mak bapak sayang kita, dan beribu-ribu kali ganda lagi Allah sayang kita. Tentu Allah takkan biar kita masuk dalam neraka, Allah takkan biar kita untuk binasa. Maka sebab itulah Allah tunggu kita untuk kita minta ampun kepada Allah.
Allah tunggu kita. Sebab tu Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, jika seorang hamba tu buat dosa, apa yang berlaku?" Kata Rasulullah, "Allah catat dosanya." Lepas tu ya Rasulullah, dia minta ampun pula, Allah ampun dosanya. Lepas tu ya Rasulullah, dia buat dosa lagi, Allah catat dosanya. Lepas tu ya Rasulullah, dia minta ampun kepada Allah, Allah ampun dosanya. Sesungguhnya Allah tidak jemu-jemu untuk mengampun dosa hambanya selama mana hambanya tak jemu-jemu minta ampun kepada Allah. Maka anak-anak, tuan-tuan sekalian, nak kembali kepada Allah bila? Takkan nak tunggu tua. Lah kita hamba siapa? Hamba Allah. Macam mana anak? Anak-anak ada mak, ada ayah. Nak jadi anak yang mulia pada mak bapak bila? Tunggu dulu mak saya kerja dulu baru saya nak jadi mulia pada mak. Tunggu saya ada duit dulu, tunggu saya bekerja dulu. Yang sekarang nak siapa? Anak mak. Lah kena buat baik pada mak. Takkan nak tunggu sampai ketua. Lah ni kena berjasa, kena buat baik pada mak bapak. Kita dengan Allah Ta'ala juga begitu. Takkan nak tunggu tua sebab selain kita hamba siapa? Hamba Allah. Maka sekaranglah kita kena jadi mulia kepada Allah, balik kepada Allah, jadi mulia kepada Allah. Jadi hadirin anak-anak yang dimuliakan Allah SWT, sesungguhnya pada ciptaan alam semesta ini bukti kepada kebesaran Allah SWT. Di semalam Ustaz cerita kat pantai, Ustaz sambung pada pagi ni sebelum kita tutup 7.30. Boleh tuan sikit lagi nak? 7.30. Semalam tuan-tuan Ustaz cerita ke anak-anak di pantai. Waktu petang matahari tengah terpancar terik panas menteri. Saya kata pada anak-anak sekalian, anak sekalian, Allah Ta'ala berfirman pada hadis kursi, bersabarlah untuk tidak buat maksiat yang sedikit. Lebih baik untuk kamu bersabar untuk menghadapi azab api neraka yang banyak. Bersabar untuk tak buat maksiat yang sedikit lebih baik daripada kita untuk bersabar untuk menghadapi azab api neraka yang sangat banyak. Dan Allah kata bersabar untuk buat amal ibadat yang sedikit lebih baik untuk kamu dan baik untuk kamu untuk mendapat balasan Allah di hari akhirat yang kekal selama-lamanya. Tak padan buat solat sunat tahajud 2 rakaat tapi ganjaran pahala Masya Allah sebesar alam semesta. Baca Quran tak padan, baru selai baca, tiba-tiba orang azan, baru baca Quran, elak nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tidur malam kan, sebelum tidur baca surah Al-Mulk kan, Tabarakallazi, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Dia berdengar isteri panggil, abang, Sadaqallahul azim. Itu pun kira pahala juga, dapat pahala. Hak orang muda lah orang tua, hampa tidur lah aku nak baca Quran ni. Hak orang muda tu muda dia berhenti Sadaqallahul azim, dia berhenti. Makna buat amal sedikit ganjaran pahala masya-Allah, Allah punya nak bagi kepada hambanya. Maka anak-anak sekalian, kata Allah Ta'ala pada hadis kursi, wahai manusia, sesungguhnya panas matahari yang terik ini pun kamu tak tahan, ini kan pula panas api neraka. Ustaz sebut semalam kan, Allah Rabbi, tuan-tuan, Allah Rabbi. Maka saya kata pada anak-anak, matahari nampak tak? Nampak, rosak. Maka kita duduk di mana? Duduk di bumi. Maka saya bagi soalan dekat mereka. Saya kata anak-anak, kita nak penuhkan matahari ni, kita perlukan bumi ni berapa biji? Maka jawablah mereka 70, 30, 300, 400. Saya tengah tunggu, tak dengar satu jawapan yang tinggi, tak ada lagi. Maka jawapannya ialah satu 1. Tuan-tuan, kita perlukan bumi ni, penuhkan matahari, kita perlukan 1.3 million. 1.3 million earth in the sun. Kita perlu 1.3 juta biji bumi untuk kita penuhkan sebiji matahari. Allah Rabbi. Kita ni tuan-tuan, titik bawah mim ya, bukan bawah mim dulu punya. Bawah mim ya, titik ba pun tak ada. Bumi kita ni kecil, matahari itu besar. Kita perlu 1.3 biji bumi untuk kita penuhkan sebiji matahari. Allah sebut apa? Jangan sebut wow. Jangan sebut macam tu. Tuan-tuan, bila kita dengar kuliah ustaz-ustaz, tok guru cerita tentang kebesaran Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad, kalau dengar kebesaran Allah sebut subhanallah, azim, azim, jangan kita nganga, jangan sebut puji Allah. Sebut apa anak-anak? Ataupun masya
ataupun Allahu Akbar. Sebut puji Allah. Kalau kita puji Nabi, kita dengar tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, kita sebut apa? Selawat apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Tuan-tuan, maka pada pagi ini saya sebut janji dengan mereka semalam tentang bintang, kan? Sebelum mereka balik, kita tengok bintang. Kita main nampak bintang tadi, kan? Ada, kan? Bintang yang paling dekat dengan kita menurut kajian sains. Ini saya nak bawa tentang tentang bagaimana kebesaran Allah dan juga kerdil kecilnya kita, supaya rasa hati kita tu begitu dekat dan begitu kagum dan rasa hambanya kita kepada Allah Ta'ala. Jangan nak kurat kaki. Jangan nak kurat kaki. Duduk masjid jangan nak kurat, duduk punah-punah kaki, kuping tu kita tak lantai, buang kat poket. Jangan duduk diam-diam. Parti tengok ustaz. Jangan duduk pegang-pegang handphone. WhatsApp berhenti sat. Aktiviti WhatsApp masa ni berhenti. Allah senang WhatsApp kita. Malaikat sedang duk WhatsApp kita. Duk catat kita. Kita nampak catatan malaikat tu dahsyat lagi. Berhenti sat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Rabbi. Bintang yang paling dekat dengan bumi, jarak bintang nak pergi ke bintang itu ambil masa berapa tahun? Anak-anak, ambil masa berapa tahun? Kakak, puteri ustaz, kita perlu ambil masa berapa tahun? Sebutlah berapa figure. Figure mana nak sebut? Berapa tahun? Perlu ambil masa perjalanan bintang yang paling hampir dengan bumi, nak pergi ke sana, perlu ambil masa berapa tahun? Berapa tahun? Sebut satu jawapan, apa pun tak apa. Berapa tahun? 3 atau 4 tahun cahaya. Nak pergi ke bintang yang paling dekat dengan bumi ni, kita perlu 3 atau 4 tahun cahaya baru sampai. Allah Rabbi. Sebutlah. Subhanallah. Hampa ni lena. Jangan lena awal lagi tak nak makan roti canai dah. Teh tarik tani tak mana teh tarik kat sana, kan? Kita tunggu siapa nak bawa saya pagi ni. Saya mai daripada Taiping. Saya orang Kedah, Bukit Besar, Kota Sang Semut. Rumah saya di Bukit Besar, Kota Sang Semut. Kemarin saya mai awal, saya ambil cuti sehari. Saya mengajak di Taiping. Kampung saya di Taiping, Bukit Gantang, Kampung Sungai Petai, Cakap Ibul. Cakap Ibul, Bukit Gantang, Taiping. Dulu saya sekolah sekolah Pondok Pak Ayah. Masa zaman terbakar tu saya adalah last tu tahun 6 forensik apa sih tahun 6. Allah Rabbi. Baik, tadi Ustaz cerita pasal apa? Dengar Allah, dengar sembang. Nak habis dah ni. Ni hujung ni kita ringan sikit lah, tak berat dah. Tadi awal sikit berat tadi, yang awal-awal tadi. Hujung ni ringan. Maka bintang paling hampir 3 tahun atau 4 tahun baru sampai, kan? Baik tuan-tuan, abang. Bintang yang paling jauh dengan bumi. Bintang yang paling jauh dengan bumi. Menurut kajian sains, kita perlu sampai ke bintang yang paling jauh dengan bumi itu, kita perlu ambil masa berapa tahun? Okey, anak-anak. Sagi ustaz akan belanja. Belanja makan sepuas-puasnya, tak lebih daripada RM100. Saya pernah kena anak murid saya, tolong ustaz raih atas pesa ni. Ramai kat tolong. So akan belanja kamu semua kat kantin lagi. Makan sepuas-puasnya, tak lebih daripada RM100. Oh ustaz, RM1. Okey, berapa masa perlu ambil jarak daripada bumi ke bintang yang paling jauh daripada bumi? Yang paling jauh sekali daripada bumi. Perlu ambil masa berapa tahun? 10 tahun? 25 tahun? Tuan anggap apa tuan-tuan? Anggap tak tahu? Berapa tahun abang? 35 lagi? Berapa tahun? Okey, tak apa. Anak-anak berapa tahun? Murid ustaz, perempuan, puteri, ada seorang? 40 tahun? Bagus. Sebab ada jawapan juga. Tuan Haji, Allah Rabbi. Saya bagi soalan, saya bagi last. Saya bagi jawapan dulu. Saya bagi jawab, bagi soalan kemudian. Soalan saya bagi kemudian, jawapan saya bagi dulu. Soalan ni saya bagi kemudian. Jarak daripada bumi ke bintang yang paling jauh daripada bumi, bintang jauh sekali. Menurut kajian sains, Tuan Haji, tuan-tuan, kita perlu ambil masa selama 14 million years, 14 juta tahun cahaya, light year, 14 juta tahun cahaya baru sampai ke bintang yang paling last, yang paling jauh daripada bumi. Berapa tahun? 14 juta tahun cahaya. Allah Rabbi. Sebut apa? Allah, tuan-tuan, subhanallah. Soalan saya, berapa jauh, berapa luas ke alam angkasa raya Allah? Subhanallah. Besar tak tuan? Itu baru langit yang pertama. Tabarakallazi bidil mulku ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah mencipta langit yang berlapis-lapis, yang bertingkat-tingkat.
Allah Rabbi. Langit yang pertama ini pun kita tak lepas. Luas langit ini 14 juta tahun cahaya pun tak sampai bintang itu baru sampai, tapi masih jauh lagi langit yang pertama. Luasnya bintang alam ini, besarnya alam semesta ini. Maka Allah kata pada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah buat amal kebaikan, kata Allah Ta'ala. Segera buat amal kebaikan untuk dapat keampunan Allah. Segera buat baik, jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu-tunggu. Segera, sebab wa jannatin 'arduha samawati wal ard, sebab syurga duk tunggu kita seluas langit dan bumi ini. Allah takkan tak nampak bumi kita besar mana? Bumi kita besar mana? Kelas 14 juta tahun cahaya. Bumi ni luas, alam semesta luas. Bumi kita titik bas, titik pun tak ada. Rumah kita yang kita bangga, kereta kita, kerja kita, sebab kita sibuk nak semayang pun tak ada. Allah Rabbi, rugi. Maka tuan-tuan anak-anak sekalian, kembali kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Allah kasih kita, Allah sayang kita. Kenallah Allah, cintailah Allah, dekatilah Allah, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menanti kita dengan penuh kecintaan. Kata Allah kepada Nabi Daud AS, wahai Daud AS, jika sesungguhnya seorang hamba itu yang berdosa, dia tahu bila mana dia bertaubat, aku sangat suka dan sayang kat dia, aku tunggu dia. Kalau dia tahu betapa aku sangat rindu dia, segera dia akan terbang masa ni juga datang jumpa aku. Macam mana seorang anak duduk kat Kuala Lumpur, mak duduk kat Langkawi, mak rindu anak ni, tapi anak ni tak berkisah. Kalau mak tahu hati mak tu macam mana, kalau anak tu tahu hati mak tu rindu mak, dia akan terbang juga datang jumpa mak masa tu. Macam seorang kekasih bercinta kekasihnya, abang saya rindu abang, rindu kalau nak mela juga masukkan WhatsApp jumpa abang. Kata tu punya rindu kat kekasih. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala kasih kita. Maka syarat kasih Allah, kasih Nabi, cinta Nabi, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Maka anak-anak sekalian, ikutilah Rasulullah, akhlak Nabi Muhammad SAW dengan sangat terpujinya. Sesungguhnya Nabi Muhammad ini memiliki akhlak yang azim, akhlak yang sangat mulia. Inna akramakum indallah ya taqwakum, semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala orang yang paling bertakwa. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu wahai Muhammad ni ke akhlak yang sangat azim, sangat agung, azim sangat-sangat. Maka insya-Allah tuan-tuan anak-anak sekalian, kita jumpa lagi. Walaupun sebenarnya Ustaz banyak nak cerita kepada anak-anak, banyak benda, cuma kesempatan yang singkat ini dia dah mampu. Saya minta ampun, minta maaf mengenai masa pada pagi ini. Semoga kita jumpa lagi Tuan Imam insya-Allah. Sebelum datang lagi, kalau ada jemputan, insya-Allah saya sanggup lautan sanggup kurenangi dengan feri insya-Allah. Insya-Allah saya boleh datang. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا رسول الله أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إن لله وإنا إليه راجعون. Subhanallahal azim wa bihamdihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallahal azim wa bihamdihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallahal azim wa bihamdihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma hdina min 'indika, Allahumma hdina min 'indika, Allahumma hdina min 'indika wa afdi 'alaina min fadlika wa afdi 'alaina min fadlika wa afdi 'alaina min fadlika wa anshur 'alaina min rahmatika wa anshur 'alaina min rahmatika wa anshur 'alaina
من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وأنزل علينا من بركاتك وأنزل علينا من بركاتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين تقبل الله منكم